Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya nak buat birthday shopping haul. Kita orang satu family. Okay, macam korang tengok dekat depan ni ada banyak shopping bag. So let's unboxing. Okay, first kali kita orang pergi dekat IPC. First kita orang pergi IPC. Sebab so, biasalah budak ni kalau pergi IPC, anak kita orang kalau pergi IPC, dia memang akan ajak pergi Toys R Us. So kita orang belikan dia Hot Wheels track. Mana kereta ni? Kereta jatuh. Ni Hot Wheels track dia. Beli Hot Wheels track baru lah untuk dia. Okay, jadi this is our first purchase. Next, lepas beli barang dekat Toys R Us, kita orang pergi Levi's. Kita orang pergi Levi's dekat Deka. Okay, ada sale up to 70%. So kita orang belilah jeans untuk saya satu dan suami saya satu. Okay, untuk saya beli this one, color light blue I think. This one color high rise slim straight. Cantik sangat colour dia. Material dia pun best sangat. This one cantik. And this is my husband's. My husband colour ni. So dia jeans colour blue. And kita orang dapat free tumbler. Tumbler daripada Levi's. Let's unboxing. Yang kata warna dapat warna biru. Wah, so nice. This is a tumbler. Ada tulisan dia Levi's. And dekat dia punya penutup ada boleh cek suhu. Nampak tak? Dia boleh cek suhu. Wow. Dapat free tumbler. So nice. Dalam dia macam biasalah. Okay, itu dari our second store. Korang beli tu. We didn't stop there. And kita orang masih lagi menyoping. Beli. Our next purchase is perfume. Satu perfume untuk saya and satu perfume untuk suami saya. This is my husband's Gucci Girl Tea. Gucci Girl Tea my husband punya. And saya punya Black Opium ni husband saya punya. Dia suka bau ni, saya okey je. And then the saleswoman bagi taster, bagi free gift. Dia kata bagi free gift. Apa nama dia saya? Yang suami saya dia bagi Chanel Blue, saya dia bagi Ariana Grande. Lah. Okay. Buah pun wangi. Semua 4 perfume pun wangi. And then lepas tu kita orang pergi. Lepas pergi ni kita orang naik kat bahagian atas. Saya jumpa ada kedai bundle jual knitwear kan. Macam cantik je. Satu selai ni RM10 je. So saya beli 2. Okay, beli 2 color. This one is color nude. Saya suka sebab dia ada tulang kat bahagian belakang ni. Biasa saya tengok kalau kat TikTok knitwear punya kedai-kedai knitwear jual, kalau ada tulang ni selalu mahal. Tapi dekat kedai tadi tu bundle dia jual RM10 je. And material dia pun tak panas. This one, first one. And next one is also color nude juga. Tapi dia ada lining. Bukan lining lah. Kat hujung-hujung dia tu ada macam ni, comel warna pink. This one pun RM10 juga. Cantik, boleh jadi my everyday wear. Okay, then
After that, lepas beli baju dekat bundle ni, kita orang turun makan dekat Boat Noodle. Makan dia punya noodle and sangkaya. And then, since hari ni Father's Day, Boat Noodle buat surprise kita orang tangkap gambar siapa-siapa yang datang kat situ, yang fathers lah. So dapatlah gambar macam ni. So this is us. Nampak tak? Nampak tak kita orang? Alah, tak ada fokus lah pula. This is us. Tak ada fokus lah. Nampak lah. So dia tangkap gambar dan Polaroid and bagi kat kita orang dalam bentuk macam ni. Kat dalam ni dia tulis Happy Father's Day. Thank you Boat Noodle. At least hari ni ada orang ambil gambar kita orang satu family. Next, after pergi Boat Noodle, kita pergi mana? Lepas makan? Oh, lepas makan kita orang pergi next shopping mall, which is One Utama. OYO. First sekali kita orang pergi JD nak cari kasut suami saya tapi tak ada. Nak cari Adidas Ultra Boost tapi kat JD dah tak ada Ultra Boost. So kita orang pergi kat store Adidas sendiri and ada Ultra Boost. So this is tapi dekat kedai Adidas ni kita orang just beli kasut my husband and my son. My husband macam biasa dia beli Ultra Boost. Tak nampak. Dia beli Ultra Boost warna grey. This one cantik, I like it. Kalau tak nak warna putih, semua putih tapi dah tak ada dah warna tu, jadi this one, this kali pun cantik juga kan? So nice. And then kasut mantan ini dia pilih sendiri, okay? Memang dia pilih sendiri. Dia tengok terus dia nak. Dia kata Dory shoes. Ni kasutnya. Kasutnya dalam ni dah tak ada dah sebab dia dah pakai. So kasutnya macam ni. Dia dah pakai even before bayar. So this is kasut my son. Thank you. Thank you sayang. So next, after kat kedai Adidas, kita orang sambung naik. Oh, by the way, ada cerita lawak. Nanti saya letak klipnya. Ada cerita lawak lepas kita orang pergi kat Adidas. Kita orang nak naik balik kat tingkat 2, pergi dekat JD untuk cari kasut saya pula. Tapi tiba-tiba ada fire drill. Fire drill and banyak gila pintu grill tu turun. So kita orang terstuck depan mesin. Ramai gila orang terstuck kat situ. Tapi staff-staff yang kerja dekat dalam OU tu semua cakap tak apa, tak ada apa. Memang diorang suka buat fire drill alam ni kan, nak test-test kan. So kita orang pun gunalah pintu kecemasan untuk pergi ke kedai lain. Biasa cumanya pintu grill tu masih tak naik lagi lah. Nanti saya masukkan klip. Adik, apa ni? Fire. Semua pun tak dengar. Kita terstuck kat mesin. Okay, next. Lepas dah lama terstuck dekat depan mesin tu, kita orang pun pergilah ke JD untuk cari kasut saya pula. This is my shoes. Thank you sayang. Okay, this is my shoes. Okay, saya cerita sikit. Sebenarnya saya nak, apa yang nama kasut New Balance tu? Satu kasut ni, kita ingatlah nama dia, nanti saya letaklah kat sini kan. Saya nak kasut tu, tapi bila saya pakai dia macam ya. Bila saya pakai dia, kasut tu memang cantik. Seriously, kasut tu cantik lah. Tapi bila saya pakai it's not my personality. Macam tak kena dengan personality saya. So ya, kita orang tak belilah kasut New Balance tu, and kita orang beli
beli Adidas juga. So kita orang 3 beranak berkasut Adidas lah. Saya beli. Cantiknya. So nice. So nice. Cantik tak warna ni? Warna ni pun sampai saya pilih. Cantiknya. Even nicer on camera. So nice. Orang kedai tadi cakap ni warna baru. Kan saya kan? So nice. So siapa-siapa yang tak tahu lagi nak beli kasut apa yang selesa, you guys can try this one shoes. Warna dia pun cantik and selesa. Oh, by the way, this is my first sneaker after so long. Sebab saya selalu bersandal ataupun kasut tumit, berkasut sarung. Dah lama tak beli kasut sneakers. So yeah, maybe lepas ni kena carilah outfit macam mana sesuai untuk kasut macam ni. I love it. Thank you sayang. So nice. By the way, dekat jadi tadi kita orang tak adalah beli kasut je. My husband teratur beli spray ni. Apa nama dia? Grip. Grip Protect. Dia tu untuk protect kasut. Senang nak jaga kasut. Sebelum keluar, dia spray. Lepas tu kalau ada apa-apa stain nanti boleh lap saja. Okay? Korang pun kalau malas nak jaga kasut, boleh je spray. Bukannya dekat JD ada banyak jual dekat TikTok juga kan. That's all our purchase dekat JD. Next. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Lepas beli kat JD, kita orang terus balik rumah. Keluar pada OU. Baik, kita orang tak balik rumah terus. Kita orang singgah Uniqlo dekat Damansara. Singgah Uniqlo, beli barang lagi. Tapi saya tak rasa nak beli. Kita orang beli barang husband and my son only. Ada seluar. Sebab saya beli lagi satu seluar. Cantik. So nice. Colour dia sangat cantik. And even the material pun so nice. And seluar ni dia panjang sikit kat my husband, tapi dapat free alteration daripada Uniqlo. So terus potong. And terus siap dalam masa 15 minit. Lucu. Okay. Next beli baju my husband. Baju ni pun so nice. So cantik. Baju gundam. I love it, so cantik. Maisha pun suka sangat ni. Mikael bila ayah dia try, dia pegang-pegang macam ni. Dia sangat suka. Okay. Ni kat bahagian belakang, ni bahagian depan. So nice. Get it. So nice. Okay. This is the baju. Oh, Mikael pun beli baju juga. Mikael, adik, come here. Come here. Mikael dia beli baju Pikachu. Baju ni pun dia pilih sendiri. Mikael kan lah. Mikael, adik. Okay. Dia pakai baju Pikachu, nanti saya tunjuk lah. Ini. And lastly, our purchase for today is second my husband. Yeah, that's all for our, I don't know what to say, birthday shopping, panic buy, I don't know. Anyway, thank you sayang sebab belanja kita orang semua ni. And yeah, happy Father's Day sayang. Saya doakan semoga awak semakin murah rezeki and boleh belanja kita orang lagi banyak barang lagi. Okay, thank you so much for watching. Bye.